Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia binti Jaiz dari kelas BMA ambilan 2024-2029 dan pada hari ini saya akan mempersembahkan tugasan 2 bagi subjek BMMB 3193 iaitu persembahan dan KPPB bagi subjek BMMB 3183. Sinopsis bagi kisah ini ialah mengisahkan tentang Mak Tanjung iaitu seorang wanita, seorang ibu yang tabah membesarkan dua anaknya iaitu Maya dan Belu selepas kematian suaminya yang bernama Pak Osman. Mak Tanjung ni dia berpegang pada janjinya kepada suaminya untuk menjaga anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang. Namun, Maya sering bersikap biadab dan tidak menghormati ibunya, manakala Melu pula sentiasa patuh dan membantu ibunya iaitu Mak Tanjung apabila Mak Tanjung memerlukan bantuan. Akibat terlalu sedih dengan sikap Maya, Mak Tanjung membuat keputusan untuk ditelan batu, belah batu bertangkup. Kehilangan ni, dia membuatkan Maya rasa menyesal dan sedar akan pengorbanan ibunya yang selama ini telah bersusah payah membesarkan mereka tanpa kehadiran tanpa figura suami ataupun ketua keluarga di sisi mereka. Ini merupakan poster cerita kami iaitu bertajuk Batu Belah, Batu Bertangkup yang terdiri daripada 5 watak. Watak-watak yang terkandung dalam kisah ini ialah yang pertama, Mak Tanjung, yang ini seorang wanita yang baru kehilangan suaminya dan merupakan ibu kepada dua orang anak perempuan iaitu Maya dan Melu. Watak yang kedua ialah Maya iaitu anak Mak Tanjung yang derhaka. Watak yang ketiga ialah Melur iaitu anak Mak Tanjung yang menurut kata dan sering ringan tulang membantu Mak Tanjung ketika Mak Tanjung memerlukan bantuan. Yang keempat, watak Pak Osman di mana Pak Osman ni merupakan suami Mak Tanjung dan ayah kepada Maya dan Melu yang kemudian meninggal semasa mencari rezeki untuk keluarganya. Dan watak yang kelima ialah Rafi di mana Rafi ni ialah jiran Mak Tanjung yang sering mengambil berat tentang keluarga Mak Tanjung terutamanya selepas pemergian Pak Osman yang merupakan ketua keluarga bagi keluarga Mak Tanjung. Apa maksud pemikiran? Jadi pemikiran ni merupakan aspek penting yang tersirat ataupun tersurat dalam sesuatu karya dan sering berpandukan suatu fikiran bagi menghasilkan sesuatu gagasan. Jadi di sini saya sertakan sekali dengan beberapa pandangan tokoh mengenai maksud pemikiran. Sidi Ghazalbah pada tahun 1973 mendefinisikan pemikiran ini sebagai satu urutan tanggapan yang tertib yakni mengarah kepada satu tujuan. Manakala Asma Haji Omar pula pada tahun 1986 pula mengatakan bahawa pemikiran ini ialah keadaan fikiran yang ada pelbagai bergambaran ataupun citra kepada keadaannya yang sudah mempunyai konsep yang abstrak dan perkaitan antara peringkat itulah yang menjadi tumpuan perhatian. Zainal Kling pula pada tahun 1989 mengatakan bahawa pemikiran ini ialah satu kegiatan untuk membentuk satu sistem tanggapan yang akan menjadi rangka berfikir bagi seseorang. Terdapat banyak jenis pemikiran tetapi saya akan menerangkan tentang 5 jenis iaitu kemanusiaan, kekeluargaan, moral, keagamaan dan emosi serta psikologi. Jadi jenis pemikiran yang pertama iaitu kemanusiaan. Jenis pemikiran yang ini dia menggambarkan sifat kasih sayang, tolong-menolong dan juga keinsafan manusia. Jadi kemanusiaan ini dia berkaitan jenis pemikiran yang berkaitan dengan gaya hidup manusia ataupun sifat-sifat yang tertanam dalam diri seorang manusia dan ataupun perkara-perkara yang berlaku dalam kehidupan sekalian manusia. Dan pemikiran yang kedua ialah moral, di mana pemikiran ini dia bertujuan untuk menyampaikan mesej tentang akibat perbuatan derhaka dan pentingnya berbuat kebaikan kepada orang di sekitarnya. Hal ini kerana moral membawa maksud seperti nilai ataupun perkara-perkara baik ataupun buruk yang terjadi dalam kehidupan seharian kita. Jadi moral ni dia boleh menyampaikan mesej yang positif dan juga
dan negatif dari segi impaknya terhadap kehidupan seseorang. Jadi kemudian pemikiran yang ketiga ialah kekeluargaan, iaitu pemikiran ini dia menonjolkan hubungan kekeluargaan yang dilandasi kasih sayang dan juga tanggungjawab. Yang pemikiran jenis ini kita boleh lihat paling dekat dengan kita sebab semua orang ada keluarga, jadi kita boleh lihat aplikasinya, kita boleh lihat dan aplikasikan dalam keluarga kita. Dan di mana pemikiran kekeluargaan ini dia merangkumi perkara-perkara yang terjadi di dalam keluarga, dalam institusi keluarga. Pemikiran yang keempat ialah keagamaan, di mana antara contoh pemikiran keagamaan yang kita boleh lihat ialah keagamaan ni dia menonjolkan cara seseorang individu mengamalkan cara hidup Islam dalam kehidupan sehariannya, di mana kita boleh lihat contoh yang saya akan berikan di slide akan datang. Jadi pemikiran yang kelima ialah emosi dan psikologi. Pemikiran ini dia menyentuh perasaan, penyesalan, kasih, kehilangan dan keinsafan, di mana emosi dan psikologi ni dia berkaitan dengan perasaan-perasaan manusia. Dan perasaan ni ada banyak. Ada sedih, ada gembira, ada kecewa. Jadi pemikiran ni dia mengulas tentang bagaimana perasaan-perasaan ini menyebabkan seorang melakukan perkara-perkara yang sedemikian ataupun perkara-perkara yang macam mana emosi ini dia akan menyebabkan seorang melakukan sesuatu yang akan terjadi selepas mereka melakukan berasa sedemikian. Baiklah, pemikiran pertama yang kita boleh lihat dalam kisah ini ialah derhaka kepada ibu. Contohnya dalam kisah ini, situasi di mana Maya menyesal kerana tidak patuh kepada perintah ibunya. Jadi dalam konteks ini, kepatuhan kepada ibu bapa ni adalah sangat penting. Tak kisahlah di masa dulu ke atau di masa sekarang, kerana ibu bapa ni lah insan yang sentiasa inginkan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Dan juga penyesalan selepas melakukan kesalahan ni, dia secara tak langsung akan mengajar seseorang untuk menjadi lebih matang dan berhati-hati pada masa hadapan, kerana mereka sudah belajar daripada kesilapan mereka dan akan memperbaiki diri mereka daripada melakukan kesilapan tersebut lagi. Dan anak-anak juga perlulah mendengar nasihat dan perintah ibu bapa, kerana ibu bapa ni lebih berpengalaman dan tahu batas kebaikan serta keburukan kalau dibandingkan dengan anak-anak, sebab ibu bapa ni sudah hidup lebih lama berbanding anak-anak, sudah banyak makan garam. Dan penyesalan Maya dalam kisah ni juga menunjukkan bahawa kesilapan ni dia bukan sesuatu yang buruk semata-mata, tetapi dia boleh jadi baik jika dilihat daripada perspektif yang positif, iaitu di mana kesilapan ni dia boleh menjadi guru yang mengajar manusia tentang erti tanggungjawab dan juga kasih sayang terhadap orang-orang di sekeliling mereka. Dan pemikiran ini dia menggalakkan pembaca ataupun penonton kisah ini untuk memohon maaf dan memperbaiki diri setelah melakukan kesalahan terhadap orang tua ataupun orang-orang di sekelilingnya, kerana kita tak tahu apa yang akan terjadi pada mereka di masa akan datang. Dan kalau kita tak sempat meminta maaf kepada mereka, mungkin kita akan berasa menyesal kerana tidak berbuat demikian di masa akan datang. Pemikiran yang kedua ialah kasih sayang seorang ibu. Dalam cerita ini, kita boleh lihat di mana Mak Tanjung tidak memarahi Maya yang biadab kepadanya semasa Mak Tanjung meminta tolong kepadanya untuk membantunya dalam membuat kerja rumah. Jadi kesabaran dan sifat pemaaf yang ditonjolkan oleh Mak Tanjung dalam kisah ni menunjukkan bahawa kasih sayang seorang ibu ni sangat tinggi, di mana walaupun masa tu Mak Tanjung sedang penat dan juga memerlukan sangat bantuan anaknya untuk menolong, tetapi anaknya tidak menolong, malah memarahi ibunya. Jadi seorang ibu yang kalau dilihat dari perspektif seorang ibu yang dah membesarkan dia
membesarkan anak-anaknya tanpa kehadiran ayah di sisi. Apabila anak buat macam tu, buat sedemikian kepada ibu, mestilah ianya akan memberi impak yang negatif lah kepada ibu, kepada Mak Tanjung, kerana dia akan berasa sedikit sedih, tetapi dia tidak memarahi semula Maya. Sebaliknya, dia hanya reda sahaja dan tidak memanjang-manjangkan isu. Dan kisah ni menekankan bahawa kemaafan ni dia lebih berkuasa daripada kemarahan dalam membentuk hubungan yang harmoni, di mana Mak Tanjung dia tak balas balik apa yang Maya buat kat dia, malah dia menyuruh meminta tolong Melo pula yang ringan tulang untuk membantu ibunya. Jadi di sini pada masa kini juga kita boleh tengok benda ni sebenarnya boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian, di mana daripada kita bertengkar untuk jangka masa yang panjang dan menyebabkan hubungan antara satu sama lain tu rosak, kita boleh memaafkan antara satu sama lain supaya hubungan tu tidak putus. Hubungan yang dibina secara selama bertahun-tahun tu tidak putus hanya disebabkan satu masalah kecil saja. Dan juga dalam kisah ni, walaupun Mak Tanjung disakiti oleh kata-kata yang dilontarkan oleh anaknya iaitu Maya, dia memilih untuk berdiam diri dan menunjukkan keluhuran hati seorang ibu yang sentiasa mengasihi anaknya tanpa syarat. Dan kita sebagai anak pun mestilah sedar bahawa betapa tingginya darjat ibu di dalam kehidupan kita. Dan kita mestilah sedar bahawa sifat sabar dan memaafkan ni dapat menenangkan keadaan dan mengelakkan perpecahan keluarga. Dan juga kasih sayang ibu ni membawa kepada kasih sayang ibu ni memainkan peranan yang penting dalam kehidupan kita sebagai seorang anak. Kerana kasih sayang inilah yang membentuk kita sehingga ke dewasa dan juga banyak menyumbang kepada apa yang kemajuan yang kita capai pada masa kini. Tanpa kehadiran kasih sayang seorang ibu ni, kita bukanlah apa-apa di dunia ini. Pemikiran yang ketiga pula ialah pemikiran masyarakat yang prihatin, di mana dalam cerita ini Rafi membantu Maya dan Melo untuk mencari Mak Tanjung yang ditelan batu belah batu bertangkup. Jadi di sini kita dapat lihat sikap tolong menolong yang merupakan nilai murni yang perlu diamalkan dalam masyarakat pada hari ini. Dan juga keprihatinan dan empati terhadap orang lain, dia mencerminkan sifat kemanusiaan dan persaudaraan sejati. Hal ini tidak semestinya kita perlu ada hubungan dengan orang tersebut untuk kita menolongnya. Kalau orang tu dalam kesusahan dan kita pun tidak mengenali mereka, bukannya kita tidak boleh hanya mengendahkan perkara itu. Kita mestilah menolong juga mereka atas sebab kemanusiaan dan juga sebab hidup dalam masyarakat yang sama. Dan juga kisah ini menekankan bahawa hidup masyarakat ni dia memerlukan semangat bantu-membantu tanpa mengira kepentingan diri sendiri. Kerana hidup dalam masyarakat yang terdiri daripada ramai manusia berbagai kaum, kalau jika sekiranya tidak ada hubungan kukuh di antara ahli-ahli masyarakat ni, maka nescaya kehidupan bermasyarakat tu pun akan menjadi huru-hara. Dan orang yang hidup di dalam masyarakat itu tidak akan hidup dalam keadaan yang bahagia dan gembira kerana tidak mempunyai hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar. Contohnya jika kita ingin minta tolong kepada jiran tetapi jiran tersebut ada perasaan dendam kepada kita, benda tu tidak baguslah dan tidak bagus untuk jangka masa panjang. Jadi kita mestilah mengukuhkan hubungan-hubungan di antara satu sama lain dalam masyarakat supaya dapat membentuk sistem sosial yang lebih kukuh. Dan Rafi dalam kisah ni, dia menjadi lambang jiran yang sanggup menolong dalam kesusahan tanpa mengharapkan balasan, terutamanya lagi selepas kematian ayah
Pak Osman, iaitu ayah kepada Maya dan Melo dan suami kepada Mak Tanjung yang merupakan ketua keluarga mereka pada masa itu. Jadi bayangkan betapa susahnya hidup mereka selepas kehilangan Pak Osman. Jadi Rafi yang sebagai jiran yang prihatin ni, dia banyak membantu keluarga Mak Tanjung dalam apa jua yang dia boleh bantu. Jadi kisah ini juga mengajar pembaca atau penonton bahawa pertolongan yang kecil pun mampu membawa erti yang besar dalam hidup seseorang. Pemikiran yang keempat ialah mengamalkan agama sebagai cara hidup. Dalam cerita ini, kita boleh lihat Pak Osman dia memberi salam sebelum dia bergerak ke laut. Hal ini menunjukkan amalan agama Islam yang diterapkan dalam hidup Pak Osman, iaitu dia memberi salam. Beri salam ni ialah tanda adab dan sopan santun dalam kehidupan seharian. Contohnya dalam kehidupan seharian bila kita berjumpa dengan orang lain yang beragama Islam, kita akan memberikan salam sebagai tanda menghormati individu tersebut. Dan juga memberi salam ni dia mencerminkan budi bahasa dan nilai hormat yang kita ada kepada orang lain. Jadi pada masa yang sama, memberi salam ni dia bukan sahaja adat orang Melayu, tetapi dia juga melambangkan akhlak dan kepribadian yang baik. Sebab ianya merupakan cara hidup yang Islam ajarkan kepada umat-umatnya. Dan juga salam ni dia membawa maksud doa, di mana Assalamualaikum tu sendiri membawa maksud salam selamat sejahtera ke atas kamu, yang merupakan macam kita mendoakan orang tu sentiasa dalam keadaan yang sejahtera, sentiasa dalam keadaan yang selamat. Jadi hal ini menggambarkan budaya Islam yang menitik beratkan hormat dan juga kasih sayang antara manusia walaupun kita ni tidak ada hubungan yang rapat. Dan juga kisah ini secara tak langsung mengingatkan penonton atau pembaca yang bahawa adab ni dia perlu dijaga dalam setiap perbuatan walau sekecil mana sekalipun, sebab kita ni akan dinilai berdasarkan adab dan juga perilaku kita. Walaupun kita memiliki paras rupa yang menawan ataupun tampan, tapi jika adab tu rosak, maka orang pun tidak akan menghormati kita dan akan memandang rendah kepada kita. Pemikiran yang kelima ialah anak yang taat kepada ibu bapa. Dalam kisah tersebut, Melo, iaitu anak Mak Tanjung, sering menolong Mak Tanjung apabila Mak Tanjung memerlukan bantuannya. Jadi sikap yang ditunjukkan oleh Melo ni menunjukkan bahawa sikap tolong-menolong dalam keluarga dia membina hubungan yang erat dan kasih sayang mendalam. Kerana tolong-menolong ni adalah asas kepada keluarga yang harmoni. Kerana di dalam institusi kekeluargaan ni, kita mestilah ada hubungan yang baik antara satu sama lain. Jadi jika kita saling menolong dan juga saling menolong antara satu sama lain, maka secara tak langsung hubungan kita pun akan menjadi erat antara ahli-ahli keluarga kita. Contohnya macam kalau kita tolong ibu memasak ke, ataupun menolong bapa mengemas rumah ke, ataupun membetulkan sesuatu di rumah, kita sebagai anak ni mestilah ringan tulang bantu mereka supaya kita dapat mewujudkan hubungan keluarga yang erat dan harmoni. Dan juga membantu ibu bapa ni pun memang tanggungjawab kita sebagai anak terhadap orang tua, sebab kan ibu bapa ni telah berkorban banyak benda, harta dan juga masa dan juga tenaga untuk membesarkan kita selama bertahun-tahun ni. Jadi kita sebagai anak mestilah membalas jasa mereka, walaupun jasa mereka tidak terbalas, tetapi kita sebagai anak mestilah sentiasa melayan mereka dengan cara yang baik dan juga sering menuruti kemahuan mereka. Jadi di sini kisah ini menunjukkan
bahawa kerjasama dalam keluarga dapat memupuk nilai kasih, tanggungjawab dan hormat antara generasi. Antara generasi ni maksud dia macam dalam satu keluarga, dia tak semestinya ada ibu dan ayah saja. Ada keluarga yang tinggal bersama dengan nenek, dengan atuk, dengan pakcik atau makcik. Jadi secara tak langsung hubungan antara ahli keluarga yang berbeza lapisan umur ni pun boleh menjadi erat. Kemudian, tindakan Melo membantu ibunya ni, dia menggambarkan anak yang berbudi bahasa dan tahu menghargai pengorbanan ibunya, kerana Mak Tanjung ni sejak Pak Osman dah meninggal, dia menjadi tulang belakang keluarga untuk mencari rezeki bagi anak-anaknya. Jadi, kisah ini juga mengajar pembaca atau penonton untuk sentiasa ringan tulang dalam membantu ibu bapa tanpa disuruh dan menghargai jasa ibu bapa semasa mereka masih hidup, kerana kita tak tahu bila masa mereka akan dijemput oleh Ilahi. Jadi kita mestilah menghargai setiap masa, setiap detik, setiap saat kita bersama mereka supaya kita tidak menyesal di kemudian hari dan kita boleh berbakti kepada mereka semasa mereka masih hidup. Pemikiran yang kelima ialah menepati janji. Dalam kisah ini, Mak Tanjung menepati janjinya yang dibuat kepada suaminya, iaitu Pak Osman, sebelum Pak Osman meninggal dunia, untuk menjaga Maya dan Melo dengan baik. Jadi, ketaatan Mak Tanjung dalam menepati janjinya ni, dia mencerminkan tanggungjawab moral yang tinggi, sebab semua orang boleh berjanji, tapi tak semua orang boleh tepati janji mereka. Jadi di sini, kita boleh lihat Mak Tanjung ni seorang yang amat berpegang kepada amanah dan berpegang kepada janji yang dia lakukan. Jadi kisah ni menunjukkan bahawa menunaikan janji ni, dia bukan sahaja menunjukkan nilai kesetiaan, tetapi juga dia menggambarkan keteguhan hati seorang ibu tunggal yang berpegang kepada prinsip agama dan kasih sayang keluarga, di mana dia berjanji untuk membesarkan anak-anaknya dengan baik walaupun tanpa kehadiran suaminya di sisi. Jadi pemikiran ni, dia menunjukkan bahawa seseorang yang berpegang kepada janji ni ialah insan yang berakhlak mulia, dihormati dan juga menjadi teladan kepada anak-anak serta masyarakat. Sebabkan menepati janji ni ialah perkara yang amat besar, tak semua orang boleh buat. Jadi sekiranya orang yang sentiasa menepati janji ni, dia akan dihormati dan juga dipandang tinggi oleh orang-orang di sekelilingnya, kerana mereka tidak hanya kata-kata mereka tidak hanya bermodalkan air liur, tetapi mereka menunjukkan dengan perlakuan mereka. Jadi pada masa kini, kita sebagai seorang manusia, sekiranya kita berjanjikan sesuatu kepada seseorang, kita mestilah menepati janji tersebut, kerana ianya merupakan amanah yang sepatutnya kita galas dengan baik. Sekiranya kita tidak menepati janji tersebut, ia sama macam kita tidak menjalankan amanah yang diberikan kepada kita. Jadi oleh itu, kita juga perlulah berhati-hati dalam membuat janji, kerana ianya melibatkan orang lain juga. Jadi kita tak boleh hanya macam mengambil perkara ni dengan serius lah. Tidak boleh main-main ketika membuat janji kepada seseorang. Baiklah, kita sudah sampai ke penghujung persembahan ini bagi tugasan 2 BMMB 3193. Saya berharap agar pemikiran-pemikiran yang terkandung dalam kisah ini boleh diaplikasikan oleh masyarakat di luar sana, terutamanya generasi yang muda, untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian, supaya dapat melahirkan moral insan yang lebih berkualiti dan maju dalam pelbagai aspek. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.